Lalu Khamis malam Jumaat orang buat apa? Yes, betul. Bacaan Yasin. Kalau habis dia bacaan Yasin dekat masjid, lepas isyak, mesti ada makan. Yang ni mungkin first time kau tengok dalam Malaysia, orang review makanan masjid. Masjid mana aku tak nak bagi tahu, sebab masjid ni tiap-tiap Khamis malam Jumaat, lepas isyak, macam ni makanan dia. Tapi yang sempat aku bawa balik popiah. Popiah ni tadi aku jumpa dekat celah-celah rak kasut. Akunya asalnya dah makan. Lepas tu on the way nak balik, celah-celah rak kasut tu ada popiah. Ini boleh ni, try buat review. Aku pun bawa balik. Sekarang ni ada dekat tangan aku popiah. Popiah ni dia letak dalam polystyrene macam ni. Dia bagi dua. Lepas tu ada sos. Jom kita try. Ni sos dia, ini popiah dia. Celup sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dalam popiah ni dia pakai isi ketam dan juga telur hancur. Isi ketam ni rasa mungkin Ramli kot. Dan telur ni telur kedai Aceh. Tapi dia punya kulit popiah ni aku tak boleh detect dia beli dekat mana. Kita try rasa lagi sekali. Tetap tak dapat detect beli dekat mana. So ada lagi satu, dia popiah ni dia dah aku panggil dah soggy, tapi masih boleh makan. Dia tak keras, kau gigit dia pun lembut je. Biasalah makanan masjid kan, dia masak mungkin lepas asar, kau makan lepas isyak, standard lah tu. Sedap kan. Bismillahirrahmanirrahim. Isi ketam dengan telur hancur. Dia ada rasa-rasa black pepper sikit. Dia letak black pepper. Nampak tu hitam-hitam. Hitam-hitam tu dia punya black pepper. Last penghabisan, cicah lu. Masya Allah. Overall sedap. Kalau kau nak lagi video makan makanan masjid Khamis malam Jumaat, tekan follow.